Channel Televisyen Sekolah Kebangsaan Palmai Indah. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama saya hari ini. Boleh tak Kak Aziz perkenalkan sedikit tentang diri Kak? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana jemput Kak Aziz dalam ruangan podcast ni. Nama Kak Aziz Nur Azizah Ibrahim, lebih mesra dikenali sebagai Kak Aziz atau DJ Aziz. Kak Aziz merupakan seorang penyampai radio di Mutiara FM dan berkhidmat selama 14 tahun sebagai penyampai radio, juga seorang penerbit rancangan, dan juga Kak Aziz adalah seorang juruacara majlis, MC. Wow, saya berasa amat bertuah dapat duduk di sebelah seorang selebriti yang amat terkenal di Radio Mutiara FM. Bagaimana Kak Aziz boleh berkecimpung dalam bidang penyampaian radio ini? Boleh Kak Aziz ceritakan sedikit? Okey, kalau nak cerita memang panjang, tapi Kak Aziz pendekkan. Masa kecil-kecil dulu, Kak Aziz memang minat nak jadi seorang pengacara majlis atau baca berita. Lepas tu Kak Aziz tak bertugas pun lagi, tak mukul dalam bidang ni. Lepas tu Kak Aziz bekerja macam biasa, kerja yang bukan bidang Kak Aziz. Kemudian Kak Aziz apply SPA. Sekarang SPA 9 lah untuk nak jadi seorang penyampai radio ataupun pengacara. Kita pilih penerbit rancangan. Kita pergi interview, kita pergi ujian suara kan. Itu semua okey. Dan kita terpilihlah sebagai seorang penyampai radio. Dan minat tu memang dah ada. Daripada dah lama ada minat tu memang dah ada. Kak Aziz, walaupun Kak Aziz masuk tu agak lama je, bukan dalam waktu usia yang muda, tapi Kak Aziz cuba untuk nak merealisasikan impian Kak Aziz sebagai seorang penyampai ataupun sebagai MC lah. Dan sekarang ni Kak Aziz rasa Kak Aziz yang seorang introvert dulu, tak biasa dekat depan kamera, tapi sekarang Kak Aziz dah boleh sangat. Sebab kita kena yakin dengan diri kita kena percaya yang kita mampu untuk buat benda tu. Apakah kemahiran yang saya perlu ada jika saya yang baru berumur 10 tahun berminat untuk berkerjaya seperti Kak Aziz menjadi seorang penyampai radio yang terkenal? Okey, pertama sekali kena ada minat. Kalau ada bakat, tak ada minat, tak boleh jadi seorang penyampai radio. Ramai yang ada bakat, tapi dia tak minat pun buat benda tu. Tapi dia kena paksa untuk buat benda tu. So dia tak akan seronok untuk buat sesuatu benda tu. Kalau adik rasa adik minat untuk jadi seorang penyampai radio atau minat jadi MC, pengacara majlis, adik kena banyak usaha. Keyakinan dia kena ada. Yakin yang adik boleh buat. Yang paling penting sekali, adik kena minat. Kalau adik ada bakat tapi tak ada minat, adik tak boleh pergi mana-mana. Kalau tak ada bakat tapi ada minat, bakat tu boleh diasuh. Minat tu yang penting. Minat dari sekarang dan cuba untuk bina keyakinan diri adik, bina apa yang ada dalam diri adik, suara adik, semuanya adik kena belajar dari sekarang untuk cakap dengan lancar, untuk beranikan diri, nak cuba sesuatu. Tak boleh rasa introvert, kena ke depan. Cikgu suruh, saya nak buat macam tu. Kena macam tu. Barulah adik boleh berjaya dalam bidang ni. Apakah nasihat Kak Aziz kepada wartawan-wartawan kecil yang baru bersekolah rendah yang ingin menjadi wartawan yang cemerlang? Okey, nak jadi seorang wartawan yang cemerlang tu memang banyak cabaran orang kata. Tapi bagi permulaan adik-adik sekarang ni, adik-adik boleh cuba untuk ke depan, cuba untuk belajar macam mana seorang wartawan tu nak buat cerita, banyak menulis, banyak membaca, banyak ambil tahu tentang isu-isu semasa. Wartawan ni dia lebih dekat dengan isu semasa. Kalau adik nak tahu sesuatu, adik ini seorang wartawan, nak kena kongsi cerita dengan rakyat, dengan orang ramai. Tapi kalau tak tahu cerita, macam mana nak kongsi kan? Adik kena banyak membaca, kena ambil tahu. Wartawan macam dia seorang yang macam apa je dia nak ambil tahu. Apa story semua dia nak tahu macam tu kan. So dia kena banyaklah membaca, banyaklah ambil tahu hal orang ke apa benda ke, tapi kita hanya keluarkan cerita, berita yang sahih, tepat, benar, jangan yang palsu, tak maulah kan. Jadi kena banyak membaca, kena banyaklah ambil tahu berita-berita, cerita-cerita apa yang berlaku di sekitar Malaysia kita ni, apa cerita yang terkini yang boleh kita highlightkan. Kena banyak membaca dan ambil tahu segala isu semasa kita. Oh, begitu rupanya. Terima kasih sebanyak-banyaknya diucapkan kepada Kak Aziz. Terima kasih juga kepada adik kita ni yang sudi bersama-sama dengan Kak Aziz. Ingat ya, apa yang Kak Aziz nak bersama dengan adik-adik semua, adik-adik kenalah rajin-rajin
tanamkan diri adik-adik. Kalau adik-adik nak belajar sesuatu tu, adik-adik kena usaha ke arah tu. Jangan usaha separuh jalan. Seperti orang kata hangat-hangat ti ayam ni, jangan. Kita kena menyeluk kasam sampai ke pangkal lengan kan. Jadi kena banyak belajar dari sekarang ni, okey? Kak Azim ucapkan selamat menjaya kepada adik-adik, okey? Terima kasih. Sama-sama.